Siapa hari ni yang duk susah, sepik, gelap, berkatuk, buat benda ni. Iaitu, dah lepas semaya, usaha baca surah ni sama. Nah, maka baca ia boleh dua bentuk. Dua cara. Ikut nak baca hak mana-mana boleh kedua-dua. Iaitu, lepas semaya, dah lepas daripada kita wirid apa semua doa, baca hak ni atik. Apa? Baca surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, baca. Dah lepas pagi kita baca, lepas subuh, lepas zuhur kita baca, lepas asar kita baca, lepas maghrib kita baca, lepas isya kita baca. Baca, insya-Allah rezeki murah. Tuhan akak susah payah. Tuhan tak berat. Nah, saudara. Dan sangat-sangat mujarab sebab ramai orang ada amal, Tuhan bagi sungguh. Dan mudah-mudahan Tuhan kita bagi kita kata. Nah, maka cara baca lagu ni. Cara baca. Baca 21 kali. Lepas subuh, lepas satu. Juga lepas zuhur, juga lepas asar, lepas maghrib, lepas isya. Itu satu cara. Secara lagi, baca 3 kali ya. 3 kali. Dah ni lebih mudah. Cuma kita ulang ayat akhir tu, setiap kali kita baca, kita ulang 7 kali ulang. Ayat akhir tu, baca surah tu 3 kali ya. Tapi ayat akhir tu, kita ulang 7 kali. Maka, supaya kita baca 21 kali juga. Nah, ayat akhirnya, Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Misal kita baca, nak baca 3 kali 21 kali, masa tak ada ni, panjang. Baca 3 kali tadi, cuba nak ulang ayat akhir 7 kali sesa tu. Baca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait. Tu. Ayat akhir ulang 7 kali. Nah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 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 7 kali. Habis. Baca pula. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi. Baca 3 kali ya. Tapi ayat setiap kali kita baca tu ayat akhir ulang 7 kali. Ni pun satu sebab yang buat rezeki murah. Dah insya-Allah saudara semua. Ya baik. Dan makin banyak, makin menambah khusyuk kita dalam semaya. Dah tu kita bakat-bakat usahalah. Makin menambah kebahagiaan dalam hidup. Masya-Allah saudara semua. Makin menambah kebahagiaan dalam hidup. Dan makin banyak kita khidmat ibu bapa, makin banyak kita buat baik kepada ibu bapa, makin banyak kita layak ibu bapa, makin banyak kita khidmat ibu bapa, makin banyak kita lemuk-lemuk ambil hati menyukai ibu bapa. Maka makin banyak dibuka pintu kebaikan, pintu kejayaan, pintu keselamatan, pintu apa-apa yang baik, makin dibuka di hadapan kita. Allahu akbar. Hak ni hak sungguh ni. Ada dia. Tapi ramai orang yang berusaha kot lain. Maka usaha dia tak kena jalan tak dapat. Itu dia. Mudah-mudahan kita sedar, mudah-mudahan kita khabar, mudah-mudahan kita ambil tahu bersama insya-Allah. Saudara semua.